Petai, ada orang suka dan ada juga yang tak suka. Percaya tak, petai yang dianggap busuk ni sebenarnya baik untuk kesihatan. Kelebihan petai. Petai ni bagus sebab ada antioksidan untuk lawan sel rosak, bantu kawal tekanan darah, bagus untuk jantung dan buah pinggang, bersihkan sistem penghadaman, turunkan kolesterol. Cara makan petai. Petai boleh dimakan mentah, tapi kalau nak kurangkan bau busuk, rendam dengan air panas, campur garam selama 10 minit. Lepas tu, bolehlah masak sambal petai ikan bilis atau sambal petai udang. Nak campur petai dalam nasi goreng pun boleh. Cara tanam petai. Ambil biji petai tua, tanam dalam tanah yang lembap, letak baja. Ambil masa 3 hingga 5 tahun untuk membesar. Pokok petai ni besar, tinggi, tapi sekali dah keluar hasilnya, banyak. Kalau setakat buat makan sendiri untuk 10 orang satu keluarga, terlebih cukup dah tu. Kalau anda ada peluang, cubalah tanam pokok petai untuk makan sendiri atau jual. Petai, ulam busuk, khasiat wangi.